Hai, Assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada di Jalan Kereta Api Lama Jeram. Okey, rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni berukuran 28 kaki kali 41 kaki, lebih kurang 916 kaki persegi. Dia ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Jom kita start. Okey, pertama-tama ini adalah bahagian teres. Untuk teres ni berukuran 7 kaki kali 12 kaki. Okey, jom kita masuk. Baiklah, ini adalah bahagian living dan juga dining area. Untuk ruangan ini berukuran 24 kaki kali 12 kaki. Okey, seterusnya adalah bahagian bilik. Okey, jom. Alright, ini adalah bahagian bilik yang pertama. Okey, untuk ruangan ini berukuran 10 kaki kali 11 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 2 pula. Okey, untuk bilik ni sama sahaja 10 kaki kali 11 kaki. Okey, antara bilik 1 dan bilik nombor 2 kita ada satu tandas. Okey, tandas ini berukuran 4 kaki kali 7 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik nombor 3 pula. Jom. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Untuk bilik ini, ruangannya sama juga, 10 kaki kali 11 kaki. Okey, dekat bahagian luar ataupun dekat bahagian dapur kita ada satu tandas. Okey, untuk tandas ni ukuran dia ada 4 kaki kali 6 kaki. Okey, yang terakhir adalah ruangan dapur. Okey, untuk ruangan dapur ini sahaja ukuran dia adalah 13 kaki kali 10 kaki. Okey, bersama saya sekarang ni adalah tuan rumah kepada rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni. Okey, boleh encik dengan puan kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Ghani bin Wan Idris dan pasangan saya Puan Hasmawati binti Ramli. Okey, dekat mana encik dengan puan kenal kami ni tuan? Okey, zaman sekarang ni banyak TikTok, Facebook, dan saya terlayang-layang. Saya tengok macam baik juga, bagus juga dengan 2M Home ni. Saya tengok dengan TikTok, dengan binaan dan sebagainya tu agak menarik dan sangat teruja lah dengan 2M Home. Okey, sepanjang progres pembinaan ni macam mana perbincangan dengan pihak kami, sama ada okey ataupun tak? Alhamdulillah, sepanjang perbincangan saya cakap berterima kasihlah kepada Cik Syah dan juga tim yang beri kerjasama yang sangat-sangat terbaik. Walaupun hari Sabtu dan Ahad itulah masa yang saya ada sebenarnya. Masa yang saya ada, tapi apabila minta untuk jumpa hari Sabtu atau Ahad, alhamdulillah Cik Syah dan juga tim memberi satu hubungan yang sangat baik. Terima kasih kepada 2M Home dan kepada pasukan 2M Home. Terima kasih. Okey, last, apa perasaan Cik Wan dengan puan lepas nampak rumah yang dekat belakang kita sekarang ni dah siap? Alhamdulillah, bila dah tengok macam ini terbina, alhamdulillah saya syukur-syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada 2M Home kerana memberi kerjasama yang sangat-sangat baik. Bukan sangat saja, sangat-sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baiklah, itu sahaja untuk video tour kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video. Cop kepada anda yang nak membina rumah, masih tercari-cari lagi kontraktor anda, bolehlah follow kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Bye-bye, jumpa lagi.